Okey, bertemu lagi dalam rancangan yang terbaru yang dinantikan oleh makcik-makcik, kakak-kakak semua yang dekat rumah, yang dekat bandar, kat kampung, apa semua menantikan setiap kali ada jumpa anak-anak. Tada! Okey, apakah menu kita untuk minggu ini, Sam? Sen, you dah terus nak masuk menu. Kita baru je lepas habis raya. Okey. So kita tak sempat nak ucapkan. Kita dah ucapkan. Tapi kita nak bagi tahu macam mana dengan raya korang. Kita mungkin nak bagi tahu. Kita nak tanya. Kita nak tanya. How's your raya? Okay, is it okay? Is it okay? Banyak dapat duit raya. Seronok tak pergi open house. Tapi Johor House. Open house. Itu okay, banyak tak pergi rumah terbuka. Okay. I tidak S. So macam mana? Macam mana? Okay lah. Macam mana? Lagi satu kalau korang ada tu boleh ni lah type kat bawah ni. Dan beberapa episod yang kita dah buat rancangan Tada ni, ada yang komen yang dia kata korang ni masak tak tunjuk pun apa lauk masakan tu. Sebenarnya saya nak disclaimer tu, ni semua bukan salah kami. Ni salah editor nama dia Bincang dan juga videographer Syafiq. Dia yang tak ambil. Dia tak zoom kat situ. Dia tak zoom. Kalau dia ke zoom. Zoom apa yang kita orang buat Okay, so apakah menu kita pada minggu ini? Okay sayang, hari ni I nak masak paru goreng belada. Paru goreng belada. Memang dinanti-nantikan oleh kawan-kawan, teman-teman, janjikan semua apa. Ada yang dah banyak pagar. Tak, turun dulu. Abang Man, turun dulu Abang Man. Ada yang mula banyak pagar dah bila kita nak cakap paru goreng belada ni. Memang kegilaan lah. Okay? Jadi jom kita mulakan. So kita ada bahan-bahan yang ni. Ni bahan yang anak kisah. Yang dua ni anak tak kisah. Okay? Bahan-bahan yang anak kisah adalah bawang merah, bawang putih, tomato, cili api. Okay. Disebabkan Syarul nak makan, Ana buat tak pedas. Tapi kalau ikutkan Ana, I nak lagi spicy. So korang stay tune, Ana nak blend jam. Okay, stay tune bersama dengan saya. Jadi saya akan hiburkan anda semua dengan kau nak apa? Aku hiburkan korang. Kau nak aku apa? Nyanyi. Terus melangkah. Ni. Melupakan. Dah. Okay, saya hidupkan api. Okay, baik. Saya akan hidupkan api. Jadi cameraman minta tolong. Cik saya bagi air ni aja Okay. Tak you hidupkan api dia because kat sini ada air lagi. So kalau air letak apa akan terjadi bila letak campur air dengan minyak? Dia akan meletup lah. Bijak. Anak kita pun bijak. So kita biarkan air dia ni dulu. So setengah kejap ya. Sekejap Sabar. Memang kita nak ajar korang ni semua ni. Macam ada menu ni. Sabar. Okey. Baik. Sekarang ini saya tengah masak minyak. Masukkan minyak. Okey. Guys, mula-mula sekali masak minyak. Bagi minyak ke panas. Okey. So. Nanti belum panas lagi. Hati yang panas. Sweet. Hati mami panas Ki. Itu bukan satu benda yang sweet. Tahu tak? Adakah hati air panas dia kata, so sweet. Tak apalah, budak-budak bukan tahu. So, api pun, minyak pun dah panas. So, Ana akan masukkan bahan yang tadi Ana blend. Naik bau kan? Sayang, aduk-aduk yang. Aduk. Aduk. Terus. Jadi ni kena aduk-aduk. Okey. Pastikan kamera. Ambil dalam ni betul-betul. Kalau tak, diorang semua bising. Kau masak apa? Ni nice. Zoom lagi. Zoom betul-betul rapat ni. Zoom rapat. Macam ni ke sayang kan? Apa yang tak cukup? Apa yang tak cukup? Apa? Minyak. Dia kena tambah minyak lagi. Guys, kena tambah minyak lagi. Supaya okey dah. Okey, saya godak-godak. Okey, bagi dia naik bau. Okey, sementara tu I nak buat, dia kena letak asam jawa. Air asam jawa. So I bancuh dulu air asam jawa ni. Air asam jawa. Ya.
Air wuduk di muka. Yes. Air wuduk di muka guys. Apa? Chef Sharon nampak? Korang mesti tak pernah nampak aku masak kan? Okay. Jadi sebenarnya kalau korang tengok di balik dalam kaca TikTok korang tu, Ana masak sebenarnya. Aku yang masak sebenarnya. Saya kena masak. Mulut kontrol sikit bang. Okay. Yang ni adalah air asam jawa So Ana just letak dekat dalam mangkuk ni sebab tak payah bazir mangkuk. Tadi kan yang blend tu kan, letak je lah, asal boleh letak je. Macam nak tahu asam Jawa tu ke Melayu. Macam mana nak tahu asam Jawa ke Melayu lah? Macam mana ada asam Jawa tu? Asam Jawa lah. Nampak? Dia kalau Melayu, dia biasa macam ni. Macam tu biasa. Tapi kalau Jawa pure, wes pangan. Macam tu nak tahu asam Jawa pure ke tak? Dah, okay. Nampak dia macam dah garing kan? Okay, so masukkan gula. Okay, dah. Okay. Masuk. Sebab selalu I kat dapur seorang-seorang. Macam mana pun I kena buat, I tak memerlukan pertolongan you. So that's right. Bau dah biarkan kan. Masukkan gula ni, you agak-agak. Agak-agak je. Okay, lepas tu I masukkan ni air asam Jawa. Dia punya bau guys. Dia punya bau dah naik. Kenapa naik? Pamit turun. Janjian dah mula datang. So ni Ana masukkan serai. Ana masukkan limau purut. Ni daun limau purut. Dia tahu daun limau purut ni? Tahu. So biar dia ada. So sementara ni pinggan yang kotor ni kita letak kat belakang. Okay. Sambil basuh. Bau dia macam pedas kan? Bau dia guys. Kalau korang guys duduk di sini. Okay. So korang dah. Api boleh kecilkan sayang. Kan boleh kecilkan api lah. You godak-godak dia. Okay. Lepas tu paru ni, okay, untuk sedikit info. Untuk yang first time nak masak paru goreng belada, paru ni kena goreng lama sedikit untuk dapat dia punya texture. Saya punya ayat bijak dia nak keluar guys. Guys, perhatikan betul. Dia dah mula ayat bijak dia dah keluar dah. Kita perhatikan dia punya tester. Ya, tester yang rasa tester. Izinkan saya betul kan? Kita perhatian dia punya texture. Ayam. Texture. You isi first. Ayam. Texture. Texture. TEKSTUR. Texture. Itu Ana buat, Ana goreng tak lama. So dia lembek. Dia rasa dia macam, dia dah sedar dah tapi dia lembek. So rupanya dia nak kena goreng lama sedikit untuk dapatkan dia punya dia punya texture. Yang crispy dan dia tak crispy sangat, dia tak lembut sangat. So Ana masukkan, tapi Ana tak nak habiskan sebab this one kita boleh simpan untuk lain hari. Sayang. Yang. Ya. Mana you ai? Jangan malu. Setiap orang yang apa ni, yang pernah melakukan kesalahan untuk berjaya, dia jangan malu buat kesalahan. Buat je banyak-banyak. Sebab tu I selalu balik lambat. I selalu tak reply WhatsApp. Sebab tu lah. Ya, betul. Nak belajar daripada kesilapan. Sebab tu dia selalu balik lambat, selalu tak reply WhatsApp, selalu tak bagi tahu apa-apa. Selalu banyak lah. Banyak. Dan akhirnya kita berjaya bertahan selama 10 tahun. Ya. Cerita. Betul lah saya. Betul. Sebab I nak tahu apa salah I, supaya dapat belajar daripada kesalahan tu. Maknanya dah 10 tahun ni dah tahu, maknanya masuk tahun ke-11. Baru I ubah. Baru you ubah. Itulah rahsia rumah tangga. Okey. Betul lah. Maknanya keep buat salah. Semasa sampai satu masa you akan berubah. Bila Tuhan kata berubah, maka berubah lah. Okey, macam mana pula bila you dah tiba satu masa tu you tak berubah dan orang dah penat?
Kalau kita dah penat kan, kita ada banyak tempat healing kan. Macamnya dekat Johor, tahun melawat Johor 2026, berapa banyak tempat-tempat healing kat Johor. Kalau dah penat, kita main lah Johor. Kita pergi ke komplek yang sponsor Johor, kita pergi muzium toko, kita ada hutan bandar dan tempat-tempat menarik di daerah. Dan Zoo Johor pun dah buka pada waktu malam setiap hari Jumaat, Sabtu, Ahad. Ya. Promote. Promote. Ni lah Johor. Ya lah Johor. Sudah Bila rancangan masakan promote program tourism Johor? Tak gampang kau. Okay, wait. I nak letak ni. Tadi dia kata apa? Wait. bila kan dia dah acap-acap bijak dah. Wait. Takkanlah I nampak dah berdawa sampai ke hujung air bodoh. Mestilah I kena letak bijak I sikit. Aku risau je. Baru pagi tu, Honey. Sayang. Where are you, honey? Sayang, I nak masuk ni. Panas sayang. Wake up, honey. Okay, kita masukkan serbuk pasti sedap untuk dia bagi rasa masing-masing. Alright. You ni yang... Nampak? Oh. Panas ya? Memanglah panas sayang. Pada. Nampak tak? Bila kau memperendahkan isteri kau, nampak? Sekejap je Tuhan bagi balas. You nganjing-nganjing I tadi kan. Sebab I bodoh tak pandai sebut tadi tu kan. Texture. I kan nak rasa dulu. Ya. Bismillah. Bismillah. Very crispy. How is it? Look. Huh? Nak. Sedap? Look. I tak percaya. Saya tak percaya. Sekejap. Kau masuk garam sikit. Kurang garam. Tapi dia dah okey dah. Dia dah okey. Tak tambah ni. You aduk dia. Aduk dulu Manis semua dah. Tak pedas sangat. Ya. Ngam sesuai. Ngam sesuai. Yes. I tadi ada kain tau. You tak ambil kain. Mana kain I ni. Ni sayang. Ya. Apa you masak sampai dia terkeluar-keluar? Tips rumah tangga yang? Tips rumah tangga. Orang tanya. Tadi dah baru bagi tip rumah tangga. Abang Syah kata selalulah buat salah supaya korang tahu apa salah korang. Ya. Sebab kalau korang buat salah sekali dua, dia tak perasan. Pasangan takkan perasan yang apa kesalahan you. So you, Abang Syah kata buat je salah banyak kali. Macam balik lambat, tak reply WhatsApp, tak berkongsi apa-apa. Korang buat je salah siapa pasangan korang tu rasa yang macam... Yang penting konsisten salah tu. Yang penting konsisten salah tu. Ya. Sampai pasangan kau dah perasan dan ni abang kau macam, rupanya aku salah sekian. Abang betul kan? Macam tu. Dah kan? Babe, siap babe. Ni betul. Dah mati kan? Dah siap. Yum. Tapi nampak sedap. Awak cara dia pakai ni? Different. Sebab dia sangat meminati aku. Jadi dia pakai. Dia cakap tak payahlah, dia kata yang I minat you yang. Jadi I kena pakai. So macam orang dah minat, so aku tak boleh buat apa. So aku biarkan je dia minat aku. Sedap kan? Sedap. Kau sedap. Tapi I nak ambil serai ni nak ni. See? Yep. Nampak ni. Paru goreng belada. Tada! So, untuk buktikan, mari cameraman rasa. Mari, Pepe. Ayo. Yang malu-malu. Ni. So, Kalau aku cakap Kalau cakap, Abang Syah cakap, alah sedap. Nanti kau kata, boleh suami dia macam tu kan. So kita bagi. Nak. Ayo, sini come. Ayo, come to pop. So Tangan tu. Bismillah. sebab rasa. sedap kan? Kau pula. Ni, jap. Kau pula, jap. Kau pula.
Kau pula, aku pegang kamera. Kau pula. Wow. Boleh. Okay lah. Nampak. Ya, lu. Ya sayang. Ya. Nampak. Hai ayah. Baik tu. Jangan. Macam ni nak tanya tapi tak tahu. Cuba pick up line. Macam ni yang pick up line yang? Pick up lain eh. Sayang. Ya, dia dapat dah. You ambil anak aku apa? I pick up pukul 5. Itu kan? Pick up. Ada pick up. Ya. Ada je ada. I pick up pukul 5. Aku rasa setuju tak? Ayah cantik. Ya. Okay, so Mami tadi buat pick up kan? Bukan pick up lain kan? Okay, alhamdulillah. Ini dia tadi resepi yang sangat saya, kalau saya up dia nanti kata alah isteri kau memang kau up lah. Tapi ni cameraman dah cuba apa semua. Pak Mat, Cik Senang, turun pagar tu. Runtuh pagar saya tu. Nampak? Jiran-jiran pun semua dah datang apa semua. Memang sangat terbaik daripada isteri saya. Jadi inilah dia paru goreng belada. Tada! Baik Anda dan Nisha.